Alright guys, hari ni kita berada di Hotel Brinton. Jom kita check in dulu. Dah start? Okay guys, sekarang kita ada kat Hotel Brinton Hotel. Okay, jom kita tengok. Mantap bosku. Jom kita review. Jom. Jap. Paling best kat hotel ni adalah staff dia semuanya baik-baik. Love. Okay guys, jom kita check in dulu. Jom. Assalamualaikum kak. Okay, mantap. So, dah sampai pun part yang paling I tak sabar sekali bila dapat masuk dalam bilik di Brinton Hotel ni. Memang love sangat. Okay, jom masuk. Kita boleh masuk. Kunci. Kad? Okay guys, mantap. Kita ada kad. Okay, jom masuk. Jom. Mantap bosku. You all, bilik dia besar gila. Love gila tau. Environment dalam dia pun selesa dan wangi. Katil dia pun, you all rasa macam nak tidur sepanjang hari dekat sini. Memang love sangat-sangat. Okay, tilam empuk. Okay, 5 bintang guys. Mantap. Oh, selesa tidur. Okay, on tak on. Mantap. Terbaik. Bintang hotel 5 bintang. Terbaik. Okay. You all, kita bukan dapat satu bilik tau, tapi kita dapat 2 bilik. Jom kita pergi tengok bilik yang seterusnya. Jadi, malam ni I nak keluar, so I nak tengok mana satu yang nak pakai. So, I pakai Harry Win. So, you all, I recommended sangat Hotel Brinton dekat Canberra ni tau. See you next time. Love. Oh, ada 2 bilik. Oh, tak perasan. Ada 2 bilik. Jom. Oh, tak perasan. Oh, mantap. Okey, bosku. Okey. Mantap. Hotel Brinton memang mantap, bosku. Malu apa? On tak on. Okey, bye. Terbaik. Mantap. Okey.